Kita dalam di peringkat Pakatan Harapan Negeri pagi ini kita bersyarat memang kita akan kekalkan muafakat kita dan kita minta semua rakan-rakan kita dalam satu dapat kembali bersama dengan Pakatan Harapan. Mandat kepada mereka itu adalah mandat Pakatan Harapan dan memang saya sentiasa minta supaya mereka mempertimbangkan mandat itu. Dan kalau mereka boleh bersama dengan Pakatan Harapan, maka saya yakin bahawa rakyat juga akan terbuka untuk menerima. Memang bagi kita yang paling penting adalah kita harus pertahankan mandat ini dan bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk sama-sama dengan mandat ini, bukan sahaja kepada rakan-rakan kita yang pergi kepada Pakatan Nasional, hatta kepada individu-individu di dalam UMNO itu sendiri. Kalau mereka boleh menerima mandat dan perjuangan rakyat ini, kita akan pertimbangkan. Okay.